Di sebalik gunung yang tinggi menjulang antara Melaka dan Johor, tersembunyi satu kisah misteri yang telah berusia ratusan tahun, iaitu kisah Puteri Gunung Ledang. Sebelum saya mulakan cerita, jangan lupa subscribe dan tonton video ni sampai habis. Gunung Ledang ini dikenali juga dengan nama Mount Ophir pada zaman penjajah. Dicatatkan ketinggian Gunung Ledang ini adalah 1,200 meter. Para pengkaji mengatakan perkataan ledang itu adalah daripada perkataan Jawa yang bermaksud tinggi ataupun jauh. Ada juga pendapat yang mengatakan perkataan ini merujuk kepada kilauan emas, kerana dipercayai Gunung Ledang ini tempat tersimpannya emas-emas purba. Dan inilah antara sebab Portugis pada abad ke-16 datang ke sini untuk mencuri kekayaan dan hasil bumi Nusantara. Yang menariknya, Gunung Ledang ni bukan sekadar tempat sejarah dan bukan juga sekadar lokasi pilihan untuk para pendaki. Dipercayai sejak zaman Kesultanan Melaka dulu, Gunung Ledang ini adalah tempat dan kediaman makhluk gaib. Dan di sinilah bermulanya kisah Puteri Gunung Ledang. Legenda Melayu menggambarkan Puteri Gunung Ledang ni seorang puteri yang sangat cantik. Bukan sekadar cantik, dipercayai Puteri Gunung Ledang ni ada kuasa gaib. Siapa sebenarnya Puteri Gunung Ledang ni? Ada beberapa versi yang mengaitkan Puteri Gunung Ledang ni. Antaranya yang pertama, Puteri Gunung Ledang dikaitkan dengan Puteri Kayangan. Dikatakan Puteri Kayangan ni adalah dari alam jin. Dia menjelma dan menetap di Gunung Ledang. Versi yang kedua, Puteri Gunung Ledang ni dikaitkan dengan nama Cik Siti, iaitu Puteri Majapahit. Para pengkaji mengatakan Cik Siti ni adalah daripada golongan bangsawan Jawa yang melarikan diri ketika kerajaan Majapahit sedang dalam peperangan dan kekacauan, dan dia bersembunyi di Gunung Ledang. Versi yang ketiga, ni yang paling mistik lah. Dikatakan Puteri Gunung Ledang ni adalah penjaga gunung tu. Dia dipercayai adalah satu entiti daripada alam jin yang menjaga portal antara alam manusia dan alam gaib. Sekarang ni ada 3 versi. Versi mana yang paling boleh dipercayai? Wallahualam. Sultan Mahmud Shah adalah raja kerajaan Melaka ketika itu. Baginda ingin menjadikan Puteri Gunung Ledang ni sebagai isterinya. Maka baginda pun mengarahkan Tun Mamat, Sang Setia dan Hang Tuah untuk mengembara ke dalam hutan mencari Puteri Gunung Ledang untuk masuk meminang. Menurut cerita orang-orang lama, semasa mereka mengembara merentasi hutan tu untuk mencari Puteri Gunung Ledang, dikatakan hutan yang mereka masuk tu macam tak wujud di alam dunia. Pokok-pokok di hutan tu sangatlah besar dan angin yang bertiup mengeluarkan bunyi yang aneh. Dan satu lagi, ada cahaya warna merah jambu terpancar dari celah-celah kabus dalam hutan tu. Ada versi yang mengatakan Sang Setia, iaitu salah seorang daripada rombongan ni, tersesat dan hilang. Dikatakan Sang Setia ni terdengar suara seorang perempuan memanggil-manggil nama Sang Setia, membuatkan dia terpesona dan hilang arah dan keluar daripada rombongan dan mencari kat mana punca suara tu. Manakala Hang Tuah pula dikatakan hanya sampai di separuh jalan saja. Dikatakan ketika itu Hang Tuah sudah tua dan sudah uzur, tak mampu nak menghabiskan pengembaraan, dan Hang Tuah pun berpatah semula ke istana. Hanya Tun Mamat saja yang teruskan perjalanan mencari Puteri Gunung Ledang. Akhirnya, Tun Mamat seorang saja yang sampai ke kawasan taman yang sangat indah. Dikatakan taman yang indah ni macam tak pernah nampak keindahan macam ni dekat alam dunia. Bunga-bunga dia mengeluarkan cahaya, rasa macam mustahil ada taman yang indah macam ni dekat kawasan tengah-tengah gunung. Di taman yang indah inilah Tun Mamat bertemu dengan wakil Puteri Gunung Ledang. Tetapi wakil Puteri Gunung Ledang ni bukan manusia. Dia bertubuh kecil macam ni, wanita dan bersayap. Macam Lucina, macam bayang-bayang macam tu. Dan dikatakan dia sedang terbang dan terapung-apung.
Ada versi lain yang mengatakan dekat taman tu Tun Mamat bertemu dengan Nenek Kebayan, dan ada versi sikit tambahan dikatakan Nenek Kebayan tu adalah sebenarnya Puteri Gunung Ledang. Dia sengaja menjelmakan diri dia sebagai nenek tua. Apabila Tun Mamat bertemu dengan wakil Puteri Gunung Ledang ni, maka wakil Puteri Gunung Ledang ni pun menyampaikan apa pesanan Puteri Gunung Ledang kepadanya, iaitu jika benar Sultan Mahmud Shah ingin menjadikan Puteri Gunung Ledang sebagai isterinya, Sultan Mahmud Shah perlu memenuhi 7 syarat. Syarat-syaratnya adalah 2 dulang hati nyamuk, 2 dulang hati kuman, 7 tempayan air mata anak dara, 7 tempayan air pinang muda, 1 jambatan emas menghubungkan Melaka ke Gunung Ledang, 1 jambatan perak menghubungkan Gunung Ledang ke Melaka, dan paling akhir adalah 1 mangkuk darah Sultan Ahmad, iaitu anak Sultan Mahmud Shah. Maka pulanglah semula Tun Mamat ke istana membawa 7 syarat daripada Puteri Gunung Ledang ni. Apabila tiba di istana, Tun Mamat pun menyampaikan inilah 7 syarat jika benar baginda ingin menjadikan Puteri Gunung Ledang sebagai isteri. Bila Sultan Mahmud Shah dengar 7 syarat ni, Sultan Mahmud Shah jadi sangat marah, sangat murka. Sultan Mahmud Shah ni memang terkenal dengan sifat yang panah baran. Tapi sebabkan dia memang niat nak menjadikan Puteri Gunung Ledang sebagai isteri, dia berusaha untuk menunaikan ke-7 syarat daripada Puteri Gunung Ledang ni. Ada yang mengatakan Sultan Mahmud Shah ni hampir memenuhi ke-7 syarat Puteri Gunung Ledang ni. Tetapi sampai pada syarat yang ke-7 yang terakhir, iaitu semangkuk darah Sultan Ahmad, barulah Sultan sedar syarat-syarat ni semuanya tak masuk akal dan mustahil. Tapi ketika itu Sultan dah hampir-hampir nak bunuh anak dia sendiri. Di sinilah sejarawan mengatakan sebenarnya 7 syarat Puteri Gunung Ledang ni bukanlah untuk dipatuhi, tapi sebenarnya sebagai kiasan untuk menolak lamaran Sultan secara sopan dan secara lembut. Akhirnya Sultan Mahmud Shah sedar dan dia membatalkan niat dia untuk menjadikan Puteri Gunung Ledang sebagai isteri. Sehingga ke hari ini, masih ramai pendaki-pendaki yang berkongsi kisah-kisah mereka semasa mendaki Gunung Ledang. Antaranya terdengar suara perempuan ketawa di puncak gunung. Ada juga yang mengatakan nampak kelibat perempuan berbaju putih terbang di celah-celah pokok. Dan yang paling biasa diceritakan adalah mereka terhidu bau yang sangat wangi seperti bau bunga melo. Dipercayai bau itu adalah isyarat kehadiran Puteri Gunung Ledang di kawasan mereka tu. Kisah legenda Puteri Gunung Ledang ni sebenarnya bercampur antara kisah sejarah dan kisah mitos. Tapi apa-apa pun, ia mengingatkan kita tentang alam yang dicipta oleh Allah ni sebenarnya bukan untuk kita saja. Ada makhluk lain yang juga tinggal di alam ni tapi dimensi lain, dan mengingatkan kita juga bahawa kawasan pergunungan banyak rahsianya. Dan mungkin tak mustahil Puteri Gunung Ledang ni sebenarnya masih hidup dan dia sedang memerhati dari atas puncak sana. Jika korang ada info tambahan ataupun versi lain tentang kisah Puteri Gunung Ledang ni, sila kongsikan kat ruang komen. Minta maaf jika ada kesalahan fakta dan kekurangan. Terima kasih kerana menonton video ni sampai habis. Jangan lupa share, like, follow dan subscribe. Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.